Matematik tahun 1 muka surat 16. Aktiviti 2. Salah 1. Tulis nilai wang berikut. Soalan A. Jadi dekat sini kita boleh nampak duit RM1. Jadi kita tulis RM1 iaitu RM1. Soalan B. Dekat sini kita boleh nampak duit RM5. Jadi kita tulis RM5 iaitu RM5. Soalan C. Dekat sini kita boleh nampak duit RM10. Jadi kita tulis dekat sini RM10 iaitu RM10. Soalan D. Dekat sini kita boleh nampak ada RM1 dan dekat belakang ada RM1. Jadi RM1 tambah RM1 kita akan dapat RM2. Jadi kita tulis dekat sini RM2 iaitu RM2. Soalan E. Dekat sini ada RM5 dan dekat belakang ni ada RM5. 5 tambah 5 kita akan dapat RM10. Kita tulis dekat sini RM10 iaitu RM10. Soalan F. Dekat sini ada RM1. Dekat sini juga ada RM1 belakang ni, dekat tengah ni. Dan dekat bahagian belakang sekali ada RM5. 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 5 tambah 1 tambah 1. Kita akan dapat RM7. Jadi kita tulis RM7 iaitu RM7. Soalan 2. Tulis nilai wang yang diwakili abakus. Apa itu abakus? Okey, jom kita belajar. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang ni untuk sah, garisan ni untuk sah. Yang ni untuk puluh, garisan ni untuk puluh. Ni ratus, garisan ni untuk ratus saja. Yang ni ribu, garisan ni untuk ribu. So kat sini kita boleh nampak ada titik, betul tak dekat sini? Okey. Yang titik ni kalau dalam duit bahagian yang kanan ni adalah untuk sen. Bahagian yang kiri ni adalah untuk ringgit. So anda dapat bezakan. Yang ni untuk sen. S-E-N. Sen. Contohnya ni 5 sen. Kalau pergi ke sini 50 sen. Okay, so dekat sini kita boleh nampak. Dekat sini ada garis. Betul tak? Garis tengah ni. So garis tengah ni lah yang menentukan ianya ada nilai ataupun tak dekat abakus ni. Contohnya nombor 5 ni turun ke bawah. Dan yang bawah ni naik ke atas. Apabila ianya menyentuh garisan ni, ianya akan ada nilai. Tetapi jika yang ni turun ke bawah, yang ni naik ke atas, ianya tak ada nilai. Yang ada nilai apabila ianya menyentuh garisan tengah ni. Mudah juga nak faham? Okey. Kalau yang bawah ni dia ada 1, 1, 1, 1. Kalau yang atas ni dia 5. 5, 5, 5. Okey. Yang atas ni semua 5, 5, 5. Kalau yang bawah 1, 1, 1. Yang ni juga 1, 1, 1. Jadi sebagai contoh dekat sini kita boleh nampak 5 ianya menyentuh garisan ni, dia ada nilai. Kalau yang satu ni juga yang menyentuh, dia pergi ke atas, dia ada nilai. Jadi 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 9. Mudah juga nak faham? Okey, yang ni pula, yang 10 ni. Hanya 5 saja yang menyentuh garisan ni. Jadi 5 saja ada nilai. Jadi dia menjadi 5. Yang ni tak ada nilai sebab tidak menyentuh garisan ni. Kalau yang ni 5 ni tidak menyentuh garisan ni, jadi tak ada nilai. Hanya yang ni saja menyentuh, dianya pergi ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita akan dapat 4. Mudah juga nak faham? Okey, soalan yang contoh yang terakhir. Dekat bahagian ribu ni. Nombor 5 tak menyentuh. Tidak menyentuh. Yang ni juga tak menyentuh. Ia tak pergi atas. Hanya satu je yang menyentuh. Okey, garisan ni. Jadi ianya ada
nilai 1. So, saya harap anda boleh catat dan fahamkan. Okey, konsepnya mudah sahaja. Asalkan dia menyertai garisan ni, ianya akan dapat nilai. Kalau atas 5, bawah 1, 1, 1, 1. Okey. So, dalam sebutan duit, kita akan bahagikan 2. Yang bulat ni adalah titik. Yang bahagian kanan ni sen. Okey. Sebagai contoh, kedua-dua ni kita baca dari sini 55 sen. Kalau dari sini, sebagai contoh lah, kita kira dekat sini. Yang ni 9 sen. Kalau kita baca dekat sini, 59 sen. Kalau kita baca dari sini, RM4.59. Mudah juga nak faham? Kalau kita baca semuanya, ada titik dekat tengah ni, RM14.59. So, saya harap anda faham sebab mudah sahaja nak faham. Betul tak? Okey, jom kita buat soalan. Soalan A. Jadi kat sini kita boleh nampak, kita bahagikan 2 bahagian. Bahagian kanan adalah untuk sen. Bahagian kiri adalah untuk ringgit. Jadi, yang terkena line tengah ni adalah bahagian sen. Jadi, dekat sini 0, dekat sini 5. Jadi, 50 sen jawapannya. Mudah jika nak faham. Okey, soalan B. Jadi, kita bahagikan 2 bahagian. Kanan untuk sen, kiri untuk ringgit. Jadi, dekat sini 0. Jadi, kita boleh tengok dekat sini yang mana yang terkena line tengah ni. Okey. So, yang ni 0, 0, 0. Yang ni ada 1. 1 dekat sini. Jadi, ianya RM10. So, saya harap anda faham sebab mudah je nak faham. Yang tengah ni adalah menandakan titik. Okey, soalan C pula. Kita bahagikan 2 bahagian. Yang kanan untuk sen, yang kiri untuk ringgit. Jadi, dekat sini kita boleh nampak yang sen ni 0, yang ni juga 0 sebab tidak terkena garisan ni. Yang ringgit ada yang terkena, iaitu 5 bahagian atas dan 1. 5 tambah 1, kita akan dapat RM6. Betul tak? Jadi, kita tulis dekat sini RM6, RM6. Soalan D. Jadi, kat sini kita bahagikan 2 bahagian. Bahagian kanan adalah sen. Jadi, ini adalah 5. Betul tak? Jadi, jawapannya adalah 5 sen. So, saya harap anda faham sebab mudah saja nak faham. Okey, soalan E. Kita bahagikan 2 bahagian. Kanan untuk sen, kiri untuk ringgit. Jadi, bahagian kanan ni, yang mana terkena bahagian tengah ni? Yang ni, betul tak? 5, 1, 1, 1, 1. Semuanya 9. Jadi, dekat bahagian ni adalah 90 sen. Sebab yang ni 0, yang ni 9. Mudah jika nak faham? Okay, soalan F. Yang mana yang terkena line tengah ni? So, kita tengok dekat sini. Yang bahagian kanan ni sen. Yang kiri ni ringgit. Jadi, yang mana yang terkena? Bahagian ringgit. Betul tak? Jadi, kita kira bahagian ringgit. 5. 1, 1, 1. 5 tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kita akan dapat RM8. Jadi, ini adalah jawapannya. So, saya harap anda boleh faham apa itu abakus. Mudah saja nak faham.